bawang dah ada, ni dah ada. Tetamu kita belum ada lagi. Kita telefon dia. Hello, Izian. Ya, saya belakang chef ni. Dah sampai pun. Ni dia tetamu undangan yang nak masak dengan Bob ni, Izian Musa. Apa khabar Izian? Sihat, Alhamdulillah. So guys, kalau korang tak tahu Izian Musa ni, selalunya di sosial media dia ada buat konten masak-masak, betul tak? Memang popular Izian ni. So hari ni untuk Dapur Ekstra Ceria Lotus edisi raya ni episod terakhir, Izian akan masak bersama Bob sambal lodeh goreng. Boleh tambah dekat dalam menu resepi open house saya nanti. Mesti. Baru ekstra. Betul. Bahan-bahan ni semua Izian saya dapatkan hanya di Lotus Ekstra Jimat. Betul tu. Bob nak minta tolong Izian potong bawang sikit, bawang putih, kacang panjang dan cili merah. Baik Izian, kuali kita dah panas ni. Okey, boleh So mulakan. tips dia untuk sambal goreng ni Izian, kita kena tumiskan bawang merah dengan bawang putih ni sampai dia garing sedikit. Okey, Izian tumis ni, Bob nak dapatkan bahan-bahan satu lagi. Boleh. Apa yang kita perlu masukkan? Cili kisar kita. So next, bahan-bahan yang kita dah goreng tadi. Okey. Lepas kita masukkan bahan-bahan ni semua, kita nak kena masukkan kita punya kerang dan juga perut lembu. Okey, Izian, kita campurkan kita punya kacang panjang dan juga kita punya Ada petai chef. fresh. Petai yang fresh ni. Kita kena masukkan kita punya pucuk kita ni, kita tambahkan kita punya gelas noodle, suun kita lah. So, tips dekat rumah tu, kalau nak cepat, suun dengan pucuk tu rendam dengan air panas. Kita tambahkan sikit serbuk kunyit untuk dapatkan warna sikit kemas-kemasan dan Bob terus masukkan kita punya asam jawa kita. Kenapa Bob letak bean sprout ni last? Sebab Bob nak dapatkan crunchiness dia. Betul. Okey, Bob tambahkan sedikit santan untuk lemakkan dia dan kicap manis. Saya masukkan garam, chef. Saya ni kat rumah orang panggil Ratu Garam. Ratu garam? Jangan masin. Ini pewarna kehidupan. Tambahkan juga sedikit chicken powder perasa lah. Macam mana rasa dia? Sedapnya, chef. Sedap kan? Petai tu ekstra. Memang ekstra raya. So guys, berakhirlah sudah series Dapur Ekstra Ceria Lotus edisi raya ni. Tapi jangan stop kat situ je. Korang kena follow dan stay tune untuk dapatkan konten-konten masakan dari Lotus. Izian, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Bye. Mari kita makan dulu. Lotus kan ada